Short film tu kau akan buat satu je short film ke kau akan buat 2-3 short film? Berdasarkan bajet tu. Satu je lah. Satu je lah. Minta satu-satu je lah. Satu cerita je lah. Faham? So berapa lama untuk masa kau boleh menyiapkan satu short film tu? Masa syuting. Kalau syuting seminggu boleh lah. Dalam masa ini macam dia bagi duit hari ni kan. Bukan besok terus syuting. Dalam minggu depan baru syuting. Okay. Lepas tu bila syuting dalam seminggu baru siap edit. Dalam 2 minggu tu lah dah siap lah. Okay. Tak lama. Adakah funder tu perlu mengikut proposal kau atau dia yang beri proposal kat kau? Maksudnya dia nak cerita aku atau dia cerita? Dia ataupun dia ada cerita sebenarnya. Kalau dia cerita aku shoot cerita dia lah. Okay. Sama ada cerita tu boleh pergi ke tak boleh pergi. Dia punya hal lah. Dia bukan belakang cerita lah. Okay. Janji dia nak cerita dia nak shoot aku boleh shoot. Aku tak menjanjikan cerita tu meletup. Tapi aku janjikan cerita kau aku boleh shoot. Boleh deliver lah. Boleh deliver lah. Faham.